Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Adib Haikal bin Subhi dari As-Sahafah membawakan laporan mengenai isu yang hangat diperkatakan dalam kalangan pelajar, iaitu isu mengenai pelekat kenderaan pelajar. Meskipun nampak seperti perkara yang remeh, pelekat kenderaan pelajar di Universiti Sains Islam Malaysia sebenarnya memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan dan kelancaran trafik di kawasan kampus. Namun, isu pelajar ini yang masih belum memohon pelekat ini terus menjadi cabaran kepada pihak Jabatan Keselamatan Universiti. Antara sebab yang dikenal pasti ialah prosedur permohonan yang agak rumit kerana memerlukan banyak dokumen dan proses pengesahan yang agak lama. Saya kini berada di sekitar kampus Universiti Sains Islam Malaysia bagi meninjau dan mengenal pasti faktor utama yang menyumbang pada isu ini. Bersama saya ketika ini ialah salah seorang pelajar USIM, saudari Elina. Saudari, pada pandangan anda, apakah faktor utama yang menyebabkan sebahagian pelajar tidak memohon pelekat kenderaan pelajar? Pada pandangan saya lah, kerana kenapa pelajar susah nak mohon tiket stiker pelajar sebab untuk permohonan untuk stiker ambil masa yang panjang, terutama waktu first kita kena melalui iStudent dahulu, and then kita kena update maklumat kenderaan, and then kita kena tunggu daripada pihak Propel untuk sahkan kita punya maklumat lah, valid ke tak macam tu. Tapi masa untuk nak tengok kita dah boleh pergi hantar borang dekat pejabat Propel tu, dia akan nanti dia macam ambil masa nak lepas tu kita sendiri yang student sendiri yang kena sahkan dokumen tu dah ditandatangan ataupun belum. Setelah mendengar keluhan pelajar universiti mengenai isu ini, kami juga ingin mendengar cadangan dan pandangan daripada pelajar sendiri bagi mencari jalan penyelesaian yang terbaik dan realistik bagi isu ini. Bersama saya, Saudara Faris. Saudara, apakah cadangan dan pendapat yang ingin dikemukakan kepada pihak atasan bagi mengatasi masalah ini? Bagi saya, macam kita tahu, stiker ni setiap tahun, tapi pihak atasan tak ada rekod kita untuk renew kita punya stiker. So kita kena sediakan dokumen macam mana kita mula-mula nak sediakan dokumen. So benda tu agak leceh lah untuk seorang student yang akan membuatkan rasa macam tak payahlah buat stiker lagi. Itulah pendapat saya. Saya juga berkesempatan mengunjungi Jabatan Keselamatan USIM untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai isu ini. Pelekat kenderaan ni penting. Sebab apa? Sebab bila you ada pelekat, saya dapat tahu you belajar. Bila you tak ada, saya tak dapat tahu you punya layak. Saya baca you punya layak. Sebab apa? Isu ni banyak. Bila you pakai kereta, motor, tak ada dalam kenderaan ni, saya boleh gazetkan you orang luar. Sebab kira berlaku malangan, halang jalan. Saya tak dapat info kat mana kenderaan tu. So saya macam mana saya buat? Saya terasa clamping kenderaan tu. Bila clamping kenderaan tu, baru datang pejabat. Jadi saya punya kereta. Jadi saya tahu you pun belajar. Bila you ada stiker, you tahu, saya call. Pusat dalam sistem kita akan dapat detail you. Contoh you menghalang jalan, laluan kecemasan, kita akan call. Selamatan akan call you. Boleh adikan kita lah. Itu peluangnya pertama, stiker tu. Tanda nama you sebagai pelajar. Tapi orang baca tak penting, ni penting tu. Ni penting. Yang kedua, benda-benda macam ni perlu ada sebab dia mengelakkan kecurian kemalangan. Anda kata kes kecurian kemalangan, kita dapat detect siapa yang cakap. Oleh itu, jelas bahawa pelekat kenderaan bukan sekadar satu keperluan pentadbiran, tetapi langkah yang penting dalam memastikan keselamatan serta kelancaran pergerakan di dalam kampus. Diharapkan kesedaran dalam kalangan pelajar akan terus meningkat agar peraturan yang ditetapkan dapat dipatuhi demi kebaikan bersama. Saya Adib Haikal bin Subhi, As-Sahafah, melaporkan dari Universiti Sains Islam Malaysia.